Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi bagi korang yang nak cari sebuah phone yang ada kamera lawa, performance laju, bateri besar, hari ni dekat tangan saya ada Honor 400 Pro. Ni merupakan phone flagship killer daripada Honor, yang mana kat dalam ni ada chipset X flagship Snapdragon 8 Gen 3, ada bateri 6000 mAh, 100W fast charging dan dia ada fungsi kamera AI yang sangat canggih. Jadi dalam video kali ni saya nak ceritalah pengalaman saya menggunakan Honor 400 Pro ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ini dia review untuk Honor 400 Pro. Pertama sekali, kita mulakan terus ke bahagian kamera, yang mana phone ni ada kamera 200 megapiksel dengan sensor besar, ada kamera zoom yang boleh 3 kali optical, dan dia ada kamera ultra wide yang turut berfungsi sebagai kamera makro. Tapi fungsi yang paling menarik dekat phone ni ialah fungsi AI dia. Dia ada feature image to video yang boleh tukarkan gambar statik tu jadi video 5 saat. Dan proses dia tak lama pun, tak sampai 1 minit. Dan hasil dia sangat kemas. Cuma dalam sehari tu korang boleh buat dalam 10 video sahaja. Lepas tu dia ada AI cutout. Basically korang boleh move subjek ke mana-mana bahagian dan AI boleh fillkan bahagian yang terpadam. Dan dia juga ada feature AI upscale yang boleh upkan gambar jadi high resolution. Dan dia ada feature AI outpainting untuk mudahkan korang expand gambar jadi lagi besar. Fungsi hardcode filter pun masih ada. So korang boleh dapatkan image ala-ala ambil gambar dekat studio dengan 3 pilihan hardcode yang ada dekat dalam ni. Dan hasil kamera phone ni sangat cantik untuk segmen harga dia. Korang dapat gambar yang sharp, ada dynamic range yang tinggi dan default warna dia guna setting vibrant yang mana dia lebih menyelah untuk post dekat social media. Gambar low light pun lawa, boleh dapat gambar yang terang, kurang noise. Cuma saya nampak dia punya kesan sharpening tu agak agresif untuk sharpkan gambar. Phone ni pun ada kamera zoom yang versatile, boleh dapat 3 kali optical. Kalau zoom lebih 30 kali, gambar dia akan dioptimize oleh AI. Untuk kamera ultra wide dia pun kalau siang cantik je, nampak sharp. Cuma masa low light, dia agak struggle sikit. Boleh nampak dia punya keperincian image tu dah jadi lebih soft. Dan untuk video, phone ni boleh bagi rakaman video yang stabil. Tak kisahlah korang guna kamera ultra wide ke, kamera utama ke, rakaman dia tetap stable walaupun korang record secara handheld. Okey, ini merupakan percubaan daripada kamera hadapan Honor 400 Pro dengan rakaman 4K. Apa saya boleh kata punya rakaman stabil, ada kawalan exposure yang konsisten. Dynamic range pun bagus. Okey, kat bahagian belakang ni nampak masih boleh retain detail kita pun still nampak cerah. Dan untuk overall bagus untuk penggunaan vlog. Untuk performance, phone ni guna chipset yang sama juga dengan Honor Magic 6 Pro, iaitu Snapdragon 8 Gen 3. Yang mana chipset ni still sangat laju untuk tahun 2025 ni. Buat aktiviti harian dekat phone ni rasa sangat smooth, tak ada hiccup dan sangat best untuk buat video dan image editing. Main game pun boleh setting rata kanan dan saya perasan phone ni dia tak panas sangat. Sampaikan saya boleh kata ini antara phone dengan chipset 8 Gen 3 yang ada thermal management yang bagus. Dan bestnya bateri phone ni 6000 mAh. Senang nak dapat screen on time dalam 8 jam dan masa charging dia pun tak lama. Dalam 44 minit dah full charge. Untuk software, phone ni pakai Magic OS 9 dengan Android 15 dan bagusnya dia akan dapat 6 tahun software updates yang mana ini termasuk OS upgrades dan security updates. Yang bestnya UI dia sangat fluid, tak ada bug atau iklan yang menjengkelkan dan dalam ni lengkap dengan AI daripada Google macam Google Gemini dan Circle to Search untuk senangkan korang cari apa yang ada dekat skrin. Dia punya skrin jenis curve guna panel AMOLED yang sangat terang dengan 5000 nits, so tak ada masalah sangat nak tengok bawah sinaran matahari. Dia punya design pun nampak premium ala-ala Huawei Pura 70, lengkap dengan drop resistance certification dan IP69. Cuma satu je, frame dia guna plastik. Sepatutnya harga lebih 2K ni dah guna frame aluminium. Selain tu, phone ni pun ada stereo speaker, ada IR blaster untuk jadikan remote control, support Wi-Fi 7 dan dia ada satu variant storage saja iaitu 512GB. Sangat besar untuk nak simpan gambar dan video bertahun-tahun. Jadi secara keseluruhannya, Honor 400 Pro ni saya nampak ia sebuah phone yang cemerlang sebab dia all-rounder, kaya dengan fungsi dan dia ada fungsi-fungsi AI yang buatkan kita seronok guna phone ni. Dengan harga RM2,699, phone ni sangat senang nak direkomend untuk semua golongan. Tak kira korang minat kamera, minat gaming, nak pakai long term, semua sesuai untuk guna phone ni. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail untuk video Honor 400 Pro pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan, cadangan ataupun apa jua pertanyaan, korang boleh kemukakan kepada saya. Boleh korang komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu.
Assalamualaikum dan bye-bye.